Hai, have a nice day. Siap pemasangan kabinet aluminium di banting baru. Jadi untuk projek kitchen kali ini kita buat untuk European wood design bahagian wet kitchen. Jadi untuk projek kali ini menggunakan concrete tabletop. Cuma agak special sebab concrete tabletop kita buat dia punya depth dia ialah 650mm. Jadi untuk finishing kali ni menggunakan European mint green color dilengkapi dengan LED dekat bahagian bawah konkrit, bawah top kabinet. So menampakkan dapur ni sangat cantik, sangat estetik. Jadi untuk bahagian bawah ni kita buat satu ventilation panel menggunakan warna silver. So dekat bahagian sini ada satu gas tray. So kalau saya buka anda akan nampak satu gas tray. Yang mana satu gas tray ni boleh support gas 16.8 kg lah. So untuk bahagian gas ni mudah untuk anda ambil dan keluarkan gas, dan pintu pula ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian bawah dapur masak ni pula ada satu set sauce drawer. Jadi satu tier drawer ni boleh support 35 kg dan ada fungsi soft closing. Yang atas ni pula adalah dia punya second tier drawer dia daripada Beno Kitchen. So untuk runner kita buat under mount runner dekat bahagian bawah ni. So kalau anda tolak dengan kuat pun dia takkan terhentak lah sebab dia ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian bawah sebelah kanan pula ada 3 layer drawer menggunakan built-in handle. Kalau saya buka tier yang pertama ada ruang untuk anda simpan anda punya senduk semua. Ini adalah dia punya second tier dia, dan dekat atas adalah dia punya third tier dia. So setiap tier ni menggunakan full daripada aluminium dan boleh support 35 kg, dan setiap drawer ni ada fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sebelah corner ni, untuk mudahkan untuk akses bahagian ruang hujung sana, kita buat pintu 150 darjah. So anda boleh buka seluas macam ni. Kemudian untuk bahagian corner tu ada satu shelf daripada aluminium, dan dekat bahagian sebelah sini adanya satu pen hanger lah. Okey, so penuh dengan periuk semua sampai hujung sana. Dan bahagian sini kita gunakan full daripada aluminium. So kalau macam ada isu leaking atau apa, anda tak perlu risau sebab kabinet anda tak akan ada isu kembang ataupun dimakan oleh anak-anak. Dan untuk tutup pintu ni, boleh tutup bahagian ni dulu. Kemudian baru anda tutup bahagian sini pula. Kemudian untuk bahagian bawah kita lengkapi dengan ventilation panel berwarna silver supaya bau dekat bahagian bawah sikit tidak terperap lah. Dan untuk bahagian atas pula ada satu wall kabinet sampai ceiling. Jadi untuk ketinggian kabinet ialah 5 kaki, dan bahagian kanan sekali kita buat dish rack. So dish rack menggunakan gold handle, dan untuk bahagian pintu ni boleh lift up ke atas macam ni. Jadi untuk bahagian dish rack ni menggunakan stainless steel. So kalau anda basuh anda punya pinggan apa, anda tak perlu risau sebab tray ni dia akan tangkap anda punya air lah. So anda punya air dia tak akan direct kena dekat bahagian bawah kabinet. Dan untuk pintu ada fungsi soft closing. Okey, jadi untuk bahagian atas tu ada satu lagi storage. Saya cuba untuk buka untuk tengok Jadi saya cuba usahakan untuk anda tengok sebagai